5659. Datuk, awak akan dibebaskan hari ini. Masuk. Taxi. Terima kasih. Baik, saya paham.
Saudara Osman. Bagaimana tahu nama saya? Itu saudara tak perlu tahu. Kami datang untuk membawa saudara pulang. Jangan berolok-olok. Katakan saja apa tujuan kau kedua. Saya Ali. Saya Husin. Ingat tak 7 tahun dulu? Hai Osman. Silakan. Sila. Pakai saja supaya tidak darah. Sila. Silakan Osman. Sila masuk. Sila. Nah, sila bagi Osman. Bagaimana, bos? Nanti dulu. Selepas makan nanti kita boleh mulakan. Minum, Osman. Minum. Jangan malu. Minum, Osman. Osman, mari aku kenalkan dengan orang-orang aku. Aku kenalkan yang ini Boy Brook, champion boxing tahun 63. Dan yang ini Tiger Effendi. Yang ini Peter Hashim, karate expert. Dan ini Dollah Chok. Yang ini Tamam Kwando. Dan yang ini Kit Ashraf. Bangun, belum habis lagi. Bangun, Osman. Ini Rosli Kilat. Dan ini Tony Azman, Spring Jacks, Double X. Dan yang ini, King the Killer. Dan akhir sekali, Kakak. Hussein, bawa dia pergi bersia-sia.
Telefon, abang. Azman. Di mana? Baiklah. Tunggu sampai saya datang, ya. Ada apa, bang? Apa lagi, Farida? Selain daripada samun, rompak, colek, bunuh. Itulah kerja abang. Bunuh? Di mana, bang? Tidak ada apa-apa dalam itu, Tuan. Tapi dari pesan-pesan yang ada orang. Sini, cuba isi dalam. Tuan. Ini saja, Tuan. Kau tengok di belakang. Tak ada apa-apa, Tuan. Sebelah sana. Tak ada, Tuan. Ikut saya ke sini. Baik, Tuan. Siapa yang pukul kau, Osman? Cakap. Cakap. Sudah berapa kali saya katakan, saya mabuk. Tak ada siapa pun yang memukul saya. Mana boleh? Melihat dari kesan-kesan yang ada, kau telah dipukul hingga pingsan. Kenapa? Kenapa kau sembunyikan puncanya, Osman? Kenapa? Hah? Silakan. Terima kasih. Saya percaya tentu ada sesuatu perkara yang tidak dirahsiakannya. Tuan Doktor, dapatkah Tuan memberi perlindungan kepadanya untuk beberapa waktu sementara saya menyiasat perkara ini? Ya, tapi saya juga khawatir tentang keselamatannya. Berapa banyak Cik Osman minum? Kenapa? Sampai bengkak-bengkak begini? Jadi kau percaya aku minum, ya? Kenapa ni? Apa? Kenapa, Farida? Kenapa? Ada
orang nak bunuh Dah, bang. Siapa yang bunuh Dah? Dah ni mengigau katanya. Sudah. Sini muka. Ha? Berapa, bang? Pukul 3. Kenapa? Sampai pukul 3 baru pulang. Jangan tidur dulu, bang. Dah nak cakap sedikit. Cakap apa tengah-tengah malam buta begini dah? Tahu pun abang dah malam-malam buta. Abang penatlah dah. Kalau nak bokok tebah pun tunggulah sampai besok pagi. Sudah, tidur. Tidur? Bagaimana dah nak lelapkan mata kalau fikiran dah tidak tenang? Apa yang tak tenang lagi ni? Berapa lama mesti dah terbaring seorang begini, ha? Abang keluar pagi hampir subuh baru pulang. Dah balik letih pula, langsung tak pedulikan Dah. Macam Dah ni masai golek, tak bernyawa, tak berperasaan. Kenapa perkara itu diungkit-ungkitkan dah? Dah ni macam tak tahu tugas abang. Tugas pegawai polis. Bukan dah tak tahu dengan kejadian jenayah sekarang. Rompak sama mencuri makin banyak. Sebab anak-anak muda kita sekarang kebanyakan menganggur, tak ada kerjaan sesuai untuk menampung kehidupan mereka. Jadi mereka tak sabar terus bertindak liar sehingga mengancam keselamatan negara. Tak tahu lagi. Itu cuma alasan. Alasan nak berbohong dengan isteri. Dulu begini juga tak pernah ada masa langsung di rumah. Ada saja kerja. Itulah, inilah. Ada bosan dah rasa. Jadi Dah ni tak percaya yang abang sibuk dengan tugas abang ya? Kalau ia pun, takkanlah tak ada masa langsung untuk rumah tangga. Untuk melayan isteri supaya tak kesepian begini. Di ibu kota yang luas ini, takkanlah abang seorang saja menjadi ASP. Dan takkan pula tanggungjawab negara dipikul di bawah abang seorang saja. Abang cumanya tak ada masa untuk duduk di rumah saja. Tapi kesenangan dan kemewahan Dah, abang tak pernah sia-siakan. Dah tak kurang dengan isteri orang lain. Isteri menteri pun tak macam Dah. Mewah. Apalah ertinya barang-barang tak bernyawa ini kalau dibandingkan dengan kesenangan jiwa. Bagi Dah, biarlah tak ada intan belian di badan. Asalkan abang pulang lekas. Selalu berada di samping Dah. Dah kan masih muda dan mahu juga menikmati hidup seperti yang dirasai oleh isteri orang lain. Dah ingin bergurau senda dengan suami. Paling tidak tidur berbantaikan lengan sebelum lelapkan mata. Tapi ini semua hanya mimpi. Mimpi seorang isteri yang kecewa seperti Dah ini. Dah lama kemarau, bang. Dan mimpi Dah sebagai seorang isteri yang tak pernah tercapai. Okeylah. Sabarlah. Sabar. Berapa lama mesti dah bersabar, ha? Tengok ni, bang. Tengok ni, bang. Adakah tubuh Dah ini tidak dapat memerahikan abang lagi? Kalaulah tubuhnya begini segar pun abang tidak sudi sentuh. Apalagi kalau dah tua. Barangkali nak tidur dekat pun abang tak sudi lagi. Kau ni mengigau ke apa? Ha? Dah tidak mengigau, bang. Dah minta hak Dah sebagai seorang isteri. Dah mau jujur pada abang. Dah tak mau keluar pintu belakang untuk memuaskan nafsu batin Dah. Dah tahu kebanyakan isteri pegawai tinggi semacam abang ini membiarkan suami mereka pulang mengikut suka hati. Kalau tak pulang langsung pun tak mengapa. Kerana mereka dapat memuaskan nafsu mereka dengan lelaki lain. Mereka simpan anak-anak muda di luar. Mereka mencari kepuasan seks dengan lelaki lain di belakang suaminya. Apa? Abang suka Dah berbuat begitu juga? Farida, kau jangan cuba membuat tuduhan yang melulu, tahu? Dah perempuan, bang. Dah tahu semuanya. Di ibu kota yang luas ini, macam-macam kecurangan boleh berlaku. Macam-macam tempat rahsia untuk manusia melepaskan nafsu mereka. Tapi nak disalahkan pada siapa? Perempuan. Mereka juga mahu memuaskan nafsu mereka seperti lelaki. Kalau si suami tidak dapat memberikan kepuasan seks kepada isterinya. Apa? Salahkah kalau mereka mencarinya di luar? Mengapa soal seks yang kau tonjol-tonjolkan?
Apa kau fikir manusia boleh kenyang dengan melakukan seks sepanjang hari? Hah? Memang tidak ada manusia melakukan seks sepanjang hari. Tapi kalau sudah berbulan-bulan berjauh begini, tidak ada seorang isteri yang rela membuat begitu. Apalah artinya menjadi suami isteri kalau si suami ke timur dan isteri ke barat? Bukankah memberikan kepuasan seks pada isteri itu tanggungjawab suami? Sudahlah Farida, tak usahlah panjang-panjang lagi. Abang perlu berehat sebab badan abang cukup penat. Penat. Itu yang abang ulang-ulangkan lagi. Apa? Abang ingat dah tidak penat nunggu abang pulang setiap malam? Abang cuma pentingkan tugas abang pada negara. Tapi tugas abang kepada isteri seorang, abang abalkan. Apa? Abang suka melihat dah tidur dengan lelaki lain bila abang pulang di rumah ni nanti? Farida, diam! Inilah balasannya kesetiaan seorang isteri. Abang tidak langsung memberi kesempatan untuk dah mencurahkan isi hati dah. Bila dah berterus terang begini, penampak balasannya. Dah. Abang tak berniat untuk melakukan kekerasan terhadap kau, dah. Maafkanlah abang kerana tak dapat menahan sabar, ya. Dah. Abang sayang pada kau, dah. Malam ini abang tak ke mana-mana. Betul ke, bang? Ya, betul. Ya, apa pula telefon malam tu. Ya, abang biarkanlah. Barangkali. Abang. Boleh jawab juga. Halo. Ya, Azman. Apa? Bila? Iya ke? Baik. Saya datang sekarang juga. Abang? Ada pembunuhan dah di jalan kota. Jadi abang terpaksa kena pergi. apa? Ini kebetulan. Apa? Tidur ya. Abang. Banyak berfikir. Cik Faridah perlu berehat. Saya tak dapat tidur, Tuan Doktor. Pikiran saya terganggu. Cik Faridah jangan bimbang. Saya beri injection dan pil tidur. Baring di sana. Ada apa, Osman? I keseorangan di bilik, Ellen. Tak tahu apa nak buat. Jadi? Boleh I tolong kerja-kerja you?
Tak payahlah Osman, itu kerja I. Lagipun you belum sihat. I tidak sakit. Apa salahnya I mengisikan ubat-ubat di dalam botol? Well, if you insist, I don't mind. Thank you. Hamidah! Saya bukan Hamidah. Saya Faridah. Kau salah orang. Kau Hamidah! Bukan. Bukan. Hamidah! Aku bukan Hamidah. Aku Faridah. Kenapa Cik Faridah? Tuan Doktor. Kenapa Osman? Inilah orang yang saya mimpikan semalam. Dia datang nak membunuh saya. Dulu dialah yang membunuh kakak saya. Jangan dengar cakap dia, Tuan Doktor. Dia bohong, Tuan Doktor. Saya bukan Hamidah. Nanti Saya dulu. Faridah. Dia Hamidah. 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 Bukan. Saya bukan Hamidah. Saya adik Hamidah. Faridah. Tapi dia tak percaya, bang. Apa pula kata Tuan Doktor? Dia memarahi Osman kerana berkelakuan demikian. Tapi Osman tidak mengindahkannya. Ia nampaknya seperti orang hilang akal. Meronta-ronta menyatakan saya ini Hamidah. Halo? Dr. Rashid? Ke mana you nak pergi, Osman? I dah sihat. Tentu I tak boleh tinggal di sini selama-lamanya, kan? You belum sihat, Osman. Barangkali dah bosan dengan tempat ni agaknya. Itu kata you, Ellen. I tidak kata begitu. Kalau boleh, I nak tinggal di sini sampai bila-bila. Kenapa tidak? You boleh tinggal sini kalau you suka. Payah benar I nak terangkan. You terlalu banyak menolong I. Entah bagaimana I nak balas budi you. I tidak pernah minta you balas. Cukuplah kalau you menghargainya. Dan sekarang, I minta pertolongan you sekali lagi. Apa dia? I sedia menolong you bila-bila saja. Tolong sampaikan surat ini pada Tuan Doktor. Katakan, Osman, you nampaknya benar-benar hendak pergi dari sini. ya Helen. Berat rasanya hati I nak meninggalkan tempat ini. Tapi apa boleh buat? I terpaksa mengambil keputusan demikian. Osman, tunggulah sampai Tuan Doktor datang. Tak payahlah Helen. I tak ada kawan di sini. Jadi, you anggap I selama ni sebagai musuh? Tidak. I tidak pernah membuat anggapan begitu. I tidak dapat mengerti sikap you, Osman. Kenapa tiba-tiba you hendak pergi? Tak apalah Helen. Satu hari nanti you akan mengerti juga. I harap masa itu akan datang cepat. Entah mengapa, Osman, hati I seolah-olah hendak menahan you supaya jangan pergi. Kenapa? Susah benar nak susun jadi perkataan. Cuma kalau you sudi, datanglah ke flat I bila-bila saja. Flat you? Ya, di 148D Jalan Pekeliling, kan? Di mana you tahu, Osman? Osman, I mau you selalu berada di depan mata I. Kenapa ni? Abang. Apa pasal? Cik Osman. Terperanjat saya dibuatnya. Silakan. Terima kasih, Tuan.
Oh ya, yang ini istri saya, Farida. Oh, maafkan saya kerana salah sangkakan istri Tuan sebagai Hamidah. Semua orang juga pikir begitu. Silakan. Maafkan saya, Cik Farida. Cik Osman, saya nak bertanya sedikit. Apa rancangan saudara di masa hadapan? Masih kabur, Tuan. Saya telah hilang pedoman. 7 tahun saya berpisah dari masyarakat. Apalah yang dapat saya lakukan tanpa pertolongan Tuan? Cik Osman, sebenarnya pedoman di tangan masing-masing. Di tangan kita sendiri. Kita berhak membentuk sesuatu. Apa yang nak dilaksanakan dan kemana nak dituju. Tapi kalau Cik Osman betul-betul ingin ubah cara hidup baru, saya rasa sungguh gembira. Dan saya sedia menolong. Terima kasih, Tuan. Tuan telah memberi harapan baru dalam hidup saya. Saya pun telah kesal atas apa yang telah berlaku. Bagus, bagus. Saya suka dengar itu, bagus. Ini nak kemana nih sebenarnya? Tak ada kemana-mana. Takdir sajalah yang menentukannya. Cik Osman, hanya manusia yang berputus asa saja bergantung pada takdir. Kita tidak boleh begitu, kita mesti ikhtiar. Beginilah. Sudi tak Cik Osman kalau tinggal di rumah saya ini buat sementara waktu? Bang, kunci pintu dapur tu di mana, Bang? Kunci? Nanti sekejap, Farida, ya. Nampaknya Cik Osman ni kurang senang atas perlawan saya. Bukan begitu, Tuan. Saya terlalu bangga, Tuan. Susah nak mencari ayat untuk menyampaikan terima kasih saya kepada Tuan. Hati Tuan terlalu mulia. Saya yang dianggap jahat ini masih ada tempat di sisi Tuan. Terima kasih, Tuan. Sekejap aja, Osman. Kunci apa pula, Farida? Bukan kunci lah, Bang. Abang ni sengaja mencari penyakit. Tak ada beban batu nak digalas. Kenapa dia mesti diberi perlindungan di rumah ini? Ya, apa salahnya? Tak apa salah, kata Abang. Dah takutlah. Dia tu bekas orang jail. Macam mana kita buat baik pun, kalau dah jahat, jahat juga. Tentang ini, Farida tak perlu bimbang. Kalaulah si Osman tu mau tinggal di sini, kan lebih senang kita mengekor gerak-gerinya. Hamidah. Bukan, aku bukan Hamidah. Kenapa takut menghadapi kenyataan? Apa maksud kau? Aku tak faham. Hamidah. Mana ada Hamidah lagi? Hamidah telah mati 7 tahun yang lalu. Kau yang bunuhnya, kan? Hamidah. Tidak, tidak. Jangan bunuh aku. Jangan.
Kan lebih baik kita halau saja dia dari rumah ini, bang. Kita tak boleh berbuat begitu, Farida. Kita mesti siasat apa tujuan yang sebenar. Kalau kita sudah ada bukti yang terang, senang saja kan? Bukti apa lagi, bang? Kan terang-terang semalam dia cuba nak membunuh dah. Itulah, bang. Ajak lagi dia tinggal di sini. Abang tak fikir yang Osman itu sanggup mengulangi lagi kesilapannya? Tak sanggup, kata abang. Kalau dah mati dah dibunuhnya, barulah abang percaya. Baiklah. Kalau begitu malam ini kita keluar sama-sama. Kemana? Suasana gembira di malam minggu, sama-sama berpesta hilangkan rindu. Lupa penat siang hari, bawa pasangan menari, hilangkan risau di hati. Kala siang pada letih urusan, kini malam menari untuk hiburan. Usah dibiarkan saja masa lalu percuma, lagi baik berpesta. Apa guna bersedih hati, malam kan masih muda. Ayo saja sama menari, la 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 la, la 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 la. Bisa ada rasa malu atau segan, pilih saja pasangan sama sepadan. Atur langkah nan gembira, ikut rentak dan irama, hiburkan hati semua. Apa guna bersedih hati, malam kan masih muda. Ayo saja sama menari, la 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 la, la 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 la. Bisa ada rasa malu atau segan, pilih saja pasangan sama sepadan. Atur langkah nan gembira, ikut rentak dan irama, hiburkan hati semua. perempuan gatal. Sekarang semua orang.
Oi, minum lagi ah. Minum seorang saja. Apa perempuan dia? Itulah ini lah. Kita tadi cuma tak peduli je. Pergi ke perempuan sini, perempuan sana. Aku tak sangka sama sekali yang kau boleh berkelakuan begini, Osman. Tapi Tuan... Oh, kau fikir aku mabuk, kan? Maafkan saya, Tuan. Saya... Sudah, jangan banyak berdalih. Keluar kau dari sini. Sifat kau saja manusia. Keluar! Keluar, aku bilang, keluar! Itulah bang, sudah berapa kali dah bilang, tapi abang tak percaya. Sekarang abang sendiri dah tengok kan? Bukan abang tak percaya. Abang nak tahu apa tujuan dia yang sebenar. Ini mesti ada apa-apa. Abang tak nampak apa yang nak dibuatnya tadi? Buat apa? Buat apa kata abang? Dia nak bunuh Dah lah. Itulah yang abang perlu siasat. Mengapa dia nak bunuh Dah? Alah bang ni, tangkap sajalah, nak siasat apa lagi? Bekas orang jail memang tak boleh dipercaya. Dah takutlah bang, selagi dia ada di rumah ni. Helen, hi. No, come in. Thank you. Can I get you some coffee? No, thank you. You tidak gembira nampaknya, Osman. Why? Aku tak sangka Azman boleh mengusir aku dari rumahnya. Mengusir? Tentu ada sebabnya. Ya, sebab dia percaya kepada kata-kata istrinya. Susah nak kuterangkan apa yang tersurat di belakang perbuatanku, Helen. Osman, masakan kepadaku juga hendak you rahsiakan. Hello? Hello, is that Helen? Yes, speaking. Is Osman there? Yes, he's here. Good. Good. Well, Helen, make sure that he comes back to this house. Okay, I'll do that. Yeah. All right, good night. Okay, good night. Azman just called. I know. Di dunia Tuhan yang luas ini, I dianggap oleh Azman orang jahat. I never said anything like that. How do I know? You saja nak menyakitkan hati I. I tidak bermaksud begitu, Helen. Osman,
You tidak mau mengerti. Pada mata I penuh dengan rasa kasih kepada kau. Entahlah kalau perasaan hanya I seorang saja. Alah. Betapa jahilnya I membaca hati you. Helen, marahkah you kalau I katakan... Kata apa, Osman? Kalau I katakan, I ingin mengambil you menjadi teman hidup I. I takut, Osman. I takut bila you timbulkan soal tu. Kalau takut yang you cari, takutlah datangnya. Helen, kenapa takut menghadapi kenyataan? Tapi kita berlain agama. Agama hanya keyakinan manusia menempuh hidup, Helen. Setiap agama menyuruh manusia berbuat baik. Dan agama juga menyuruh kita mencari pasangan hidup yang diridai Tuhan. Benar. Tapi you Islam, I Kristian. Di atas keyakinan manakah kita harus kita benar rumah tangga kita? Islam agama suci. Itu kata you. Tapi I hanya Kristian sajalah agama Tuhan untuk seluruh umat manusia. You salah, Helen. Islam adalah agama yang suci di sisi Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan yang akhir sekali. Helen, di atas tapak kasih yang suci, I mengajak you memeluk agama Islam. I bimbang, Osman. I bimbang terlalu banyak yang ku dengar tentang agama you. Sudahlah, Helen. Buat apa kita bertengkar begitu jauh tanpa sebarang keputusan? Lagipun, kita bukannya ahli agama. Sekarang, I nak tanya dengan you terus terang. Sanggupkah you kahwin dengan I? Tapi biarlah kita mencari jalan keluar yang lebih selamat. Supaya you dan I tidak kecewa akhirnya. Helen.
saya dengan Tuan ASP Azman. Belum tidur lagi, Cik Osman? Abang! Aku nak tengok setakat mana kebijakan Osman. Dan sejauh mana kenyataan kau. Itu dia datang, Bang. Dari buka pintu. Di mana Cik Faridah simpan kunci pintu depan? Tak ada tempat biasa? Cuba tengok di atas almari di dapur agaknya. Ah. Tak ada apa-apa pun. Abang tengoklah sekejap lagi. Tak dengar dia nak kunci pintu tu. Dia tengah tidur. Itu bukan dia, Bang. Itu bantal kulit. Semalam macam itu juga dibuatnya. Bantal kulit apa? Itu kan orang tu. Alah, Abang ni tak percaya. Mari. Agaknya tahu abang ada di rumah tak? Farida, adakah apa-apa yang pernah sembunyi pada abang? Tidak, Bang. Kenapa? Kalau tak ada, tak apalah. Sudah pergi tidur. Abang nak ke mana? Abang nak pergi ambil kereta di tepi jalan.
Mana Usman? Kenapa dia tak turun sarapan bersama-sama begini? Mana dia, Bang? Pagi-pagi lagi dia dah keluar. Keluar? Kemana? Entahlah, Bang. Dia tak cakap sepatah pun. Heran ya. Selalunya kalau dia keluar, dia kasih tahu dahulu. Entah. Oh ya, Farida, abang dah terlambat. Farida, mana Usman? Kenapa dia tak turun sarapan bersama-sama begini? Mana dia, Bang? Pagi-pagi lagi dia dah keluar. Keluar? Kemana? Entahlah, Bang. Dia tak cakap sepatah pun. Heran ya. Selalunya kalau dia keluar, dia kasih tahu dahulu. Entah. Oh ya, Farida, abang dah terlambat.
Hello? 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 Abang? Abang dah balik ya? Abang? Hello? 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 Osman, aku sangka kau telah mati, Osman. Ya. Tapi sayangnya peluru yang kau gunakan itu blank, Hamidah. Osman. Tanda di paha kau itu membuktikan yang kau ini, Hamidah. Tujuh tahun aku merengkuk dalam penjara kerana kau, Hamidah. Sampai ke saat ini pun kau nak menafikan juga yang kau bukan Hamidah. Tolonglah aku, Osman. Jangan beritahu Azman Hakmi. Katakan apa yang kau mahu. Aku sedia. Oh, iya kah? Aku mau kau, Hamidah. Osman, buatlah apa kau suka. Aku berdosa pada kau, Osman. Osman. Hamidah. Siapa yang membunuh Faridah adik kau 7 tahun dulu, ha? Jawab! Cakap kalau mau hidup lama. Hello, the ambulance. Come on, go, go, go. Beritahu kontrol kenakan roadblock. Baik, Tuan. Roger 1, calling control. Roger 1, calling control. Over.
Kau perlu hidup, Farida. Kau perlu hidup untuk menceritakan gambaran yang sebenar-benarnya. Jadi, saya diselamatkan untuk kepentingan orang lain. Abang perlu kerjasama kau, Farida, untuk menangkap Osman. Sebab kau sajalah yang dapat menyelesaikan soal ini, Farida. Osman tidak bersalah. Karim dan orang-orangnya telah merancang untuk membunuh Osman kerana mereka takut rahsia mereka terbuka. Tapi saya yang menjadi mangsanya. Teruskan. Karim yang Nurse, injection. Aku suruh bunuh Osman, bukan Farida. Fahlul. Saya tidak sengaja, bos. Tidak sengaja? Sekarang bagaimana kita nak dapat rahsia dari polis? Sudah, pergi siasat. Dia mati ataupun tidak. Baik, bos. Bukan kau, Ali. Baik, bos. Kau telah melakukan kesalahan. Dan tiap-tiap yang bersalah mesti dihukum. Sekarang bersedia kau menghadap maut. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Naik sebuah teksi. Ikut jalan lepas. Nombor 1, turun di depan sekolah. Tunggu di sana. Ali! Kenapa kau tembak aku? Aku tak sengaja, Ali. Sudah, pergi tengok di luar. Jangan bergerak. Tidak. Jangan bunuh aku. Ceritakan apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu. Cakap! Cakap, kalau tidak kau akan maut di sini.
Tolong, aku jaga. Tolonglah aku, Karim. Tiada orang lain lagi dapat menolong aku. Tolong apa? Aku tidak mengerti. Tengok ni. Surat salinan wasiat bapakku. Semuanya tidak diberinya kepadaku. Semuanya nama Farida. Untuk ini kau minta pertolonganku. Tapi untuk berkasih, kau berikan pada Osman adikku. Sebab aku kau anggap orang jahat, perompak, penyamun. Tapi kau tidak tahu. Orang-orang atasan itu lagi besar perompak. Cuma bezanya mereka bekerja dengan kerjaan. Dipanggil corruption. Tapi aku tidak mempunyai pekerjaan, dipanggil perompak. Padahal rompakan mereka lebih besar dari aku. Tolonglah aku, Karim. Setelah kau kecewa memiliki harta pusaka ayah kau, kau cari aku. Kau cari muka perompak ini juga. Kenapa tidak mengadu kepada Osman, kekasih kau? Dia lebih tua, lebih kacak, lebih terpelajar dariku. Aku perompak yang diburu polis. Disumpah oleh masyarakat. Dibenci oleh perempuan-perempuan cantik seperti kau. Tentu kau masih ingat, Farida. Dulu aku tergila-gilakan kau. Tapi sedikit pun kau tidak pedulikan. Kau melayani Osman lebih dariku. Hingga menyebabkan aku terpaksa mengundurkan diri. Sebab Osman adalah adikku. Tapi sekarang, kenapa berpaling padaku? Pergilah mengadu kepada kekasih kau. Sudahlah, Karim. Janganlah diulang lagi perkara itu. Osman itu lain orangnya. Bukan boleh dibawa berunding dalam perkara ini. Kau bukan tak tahu. Oh, bila sudah tercepit begini, kau cari aku. Tapi bila bersama lenang dengan Osman, aku apa dapat? Aku tentu tidak minta pertolongan dengan percuma. Bahagian kau tentu ada. Katakan, berapa yang kau mahu? Itu hanya janji di bibir saja. Dan bila perempuan membuat janji, satu pun tidak boleh dipercayai. Apa? Kita boleh buat perjanjian bertulis. Aku akan turunkan tanda tangan. Tapi heran ya. Kenapa harta-harta pusaka ayah kau hanya menjadi milik Faridah seorang saja? Padahal kau juga anaknya, kan? Itulah sebabnya aku tidak puas hati. Kau tahu, pada ayahku, kononnya aku ini anak durhaka. Anak yang tak mau patuh pada cakap dan kehendaknya. Bagaimana aku boleh berdiam kalau ayahku mau menyerumuskan aku ke dalam neraka? Aku tak faham. Ayahku mahu aku berkahwin dengan seorang lebah pondoknya hanya layak menjadi pakcikku. Aku jijik dengan namanya. Kononnya Lebah Ali itu alim orangnya. Boleh apa dengan alimnya? Kalau dia masuk syurga atau neraka pun, apa kena mengenanya dengan aku? Kerana itulah aku memantah. Bantahanku telah menimbulkan kemarahan ayahku yang bukan kepalang. Seminggu pada saat ia hendak menutupkan matanya, ia tidak lagi menyebut namaku. Seolah-olah aku telah terus mati di dalam ingatannya. Kerana itulah semua harta-harta peninggalannya diwasiatkan untuk adikku Faridah seorang. Jadi, sekarang apa yang kau mahu aku buat? Aku mahu pertolongan kau untuk memindahkan separuh dari harta-harta pusaka itu kepada namaku. Oh ya, aku ada mempunyai kawan di pejabat tanah. Kau tidak perlu bilang. Jangankan separuh, semua harta-harta itu pun boleh menjadi hak kau. Aku serahkan pada kau sajalah untuk menguruskannya. Kulakukan ini untuk kebahagiaan kau. Untuk kebahagiaanku.
Apalah artinya kebahagiaan dengan mengorbankan titisan darahku sendiri? Untuk mencari kebahagiaan, mestilah melalui pengorbanan, Hamidah. Siapa yang menjadi korban itu tidak menjadi soal. Yang penting ialah kebahagiaan. Sekarang kebahagiaan yang kau mimpikan selama ini sudah berada di hadapan kau. Dan kau akan dipuja oleh segenap lapisan manusia. Tapi aku tak suruh kau bunuh dia. Apalah artinya kebahagiaan kalau dia bina di atas mayat adikku? Kau mahukan semua harta pusaka ini menjadi milik kau, bukan? Ya, tapi bukan begini caranya. Kata kau mempunyai kawan di pejabat tanah yang membolehkan harta itu bertukar kepada namaku. Sudah, jangan banyak bicara. Adik kau sudah menjadi mayat sekarang. Walau setahun sekalipun kau tangisi, dia tidak akan hidup kembali. Hamidah, beribu-ribu manusia yang tidak bersalah di dunia ini mati tiap-tiap hari. Itu sudah menjadi lumrah hidup. Aku tak minta adik aku dibunuh begini. Faridah, kau kejam, Karim. Kejam! Hamidah, nyawa adik kau tidak berharga jika dibandingkan dengan kemewahan yang menunggu di hadapan kau. Jikalau Faridah tidak dibunuh, hidup kau masa depan akan menjadi gelap. Dan cita-cita kau untuk bersuamikan seorang yang berpangkat dari golongan atasan akan pudar begitu saja. Tapi sekarang kau dapat kedua-duanya sekali. Segala harta kekayaan ini akan menjadi kepunyaan kau. Dan dengan sendirinya Azman menjadi kekasih kau. Tapi aku akan dikejar dosa di sepanjang hayat. Dosa. Kita manusia biasa, Hamidah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Sebab dosa itu sendiri adalah mainan hidup. Dan kalau semua manusia di dunia ini hanya memikirkan soal dosa saja, sudah tentu dunia tidak akan menjadi seindah sekarang. Ya, betul. Tapi bila kita mati nanti, akan masuk neraka. Gunakan masa muda kau ini untuk menikmati kemewahan hidup di alam ciptaan Tuhan yang serba indah ini. Kenapa diperkecil-kecilkan ciptaannya? Hah? Dengan harta-harta kau yang ada ini, kau boleh pergi ke Amerika, England, Paris, Rome, dan ke tempat yang indah-indah di dunia ini. Akhir sekali, kau pergi ke Mekah. Di sanalah tempat kau bertaubat. Sebelum kau dijemput Tuhan ke akhirat. Kalau kau mati pun, mata kau terpejam rapat. Begitu senang. Tapi bagaimana kalau aku mati sebelum sempat aku bertaubat? Orang yang senang dan mewah jarang mati di masa muda, Hamidah. Alat-alat perubatan sekarang cukup untuk menahan manusia dari mati lebih mudah, kau tahu. Tapi sahkah kita menunaikan haji dengan cara begini? Sah. Jangan kau berfikir seperti datuk nenek moyang kita dulu. Soal sah atau tidaknya antara kita dengan Tuhan. Tidak ada kena-mengena dengan sesiapa pun. Tapi bagaimana dengan Osman? Aku tak sanggup membohonginya. Ya. Sebab itulah aku sanggup menolong kau. Osman adik aku. Dan aku tidak mau melihat masa depan kau dengan Osman menjadi gelap. Bagaimana tuan dokter? Boleh dicoba, tapi jangan dipaksa. Sebab jantungnya sudah luka sedikit. Ledak kerana berbohong dengan abang selama ini. Ya. Dah. Cuba ceritakan. Bagaimana perkara ini mula terjadi? Karim memaksa dia. Faridah. Bertukar pakaian dengan Faridah.
Bagaimana dengan tanda di perut aku ini? Itu senang saja. Besok kita jumpa doktor. Habis sekarang. Minta kain kah? Mari. Pakai. Selepas itu, Karib Abang Osman. Sekarang dengan rasminya engkau telah mati. Dan engkau bukan lagi Hamidah, tapi Faridah. Katakan ada pembunuhan. Halo? Polis? Ada pembunuhan berlaku di rumah saya. Nama saudari? Apa? Farida. Saya Farida. Jalan Utara. Tunggu sampai polis datang. Dan jangan disentuh apa-apa. Baik, Encik. Hamidah? Hamidah? Jangan disentuh mayat tu. Aku pulang dulu ya. Kau tunggu di bilik sebelah. Hamidah. 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 Apa yang terjadi ini? Kakak aku dibunuh di situ. Jangan lari, Osman. Tidak. Tidak, Tuan. Tidak. Bukan saya pembunuhnya. Bukan saya, Tuan. Bukan. Tidak, bukan saya. Farida. Farida. Dia bohong. Jangan cuba
semua nak berdalil, Osman. Aku nampak apa yang kau lakukan tadi. Jangan. Baik, Tuan. Tidak, Tuan. Tidak, Tuan. Bukan saya, Tuan. Bukan saya pembunuhnya, Tuan. Tuan. Tolong, Tuan. Bukan saya, Tuan. Farida. Farida. Oh, rupanya kau yang merancangkan supaya aku dituduh pembunuh, ya? Tolonglah aku, Osman. Berilah aku kesempatan untuk menerangkan kedudukan yang sebenarnya. Binatang yang bertopengkan muka manusia seperti kau tidak harus dimaafkan. Kau adikku. Tapi tak apalah. Aku sembah kau, Osman. Oh, sekarang baru kau mengaku aku adik kau. Begitu lama baru kau sadar, ya? Tidak, ya. Aku sujud di lutut kau, Osman. Aku bukan Tuhan nak kau sujud atau sembah. Dulu Faridah kau bunuh dengan kejam. Sekarang, apa salahnya kalau kau mati begitu juga? Bersedia kau menghadap maut? Osman! Osman! Beritahu kontrol kenakan Rudolf. Cari Osman sampai dapat. Baik, Tuan. Farida. Sabarlah, Tuan Azwan. You must help me, Helen. What's wrong? I killed someone. Kill who? I killed... Come on, you better tell me. Helen, you mesti tolong saya. What's wrong? Come on, you tell me. I killed my brother. What? Helen, you must help me, Helen. You must help me. How could you do that? I don't know. I don't know. I think now you better go and rest. Go and rest in my room. Okay. Azman.
call nobody. You call nobody. I don't want anybody to know that I am here. You know that or not? All right. I hanya cuba hendak menolong you, Osman. Salahkah I? Menolong I? Supaya semua orang tahu? Osman, you tidak boleh lari dari undang-undang. Jadi, you mau I diseret lagi? You mau I merengkuk di dalam penjara? Rupanya cinta you selama ini hanya mainan lidah yang tidak bertulang. Osman, you salah. I mencintai you. Sudahlah, Ellen. Katakan saya yang you sudah benci pada I. Cinta you hanya untuk menyeretkan I ke penjara, kan? I tidak boleh menyintai seorang pembunuh. Jadi, you anggap I sebagai pembunuh. Sebab itulah cinta you sudah pudar. I tidak kata you begitu, Osman. Jangan nak berdalih lagi, Ellen. Katakan saja yang you sudah bosan. Supaya senang I berundur dari sini. Biarlah I menjadi buruan polis sepanjang hayat. Undang-undang tidak kenal cinta, Osman. Walaupun I menyintai you. Apa maksud you? I tidak sangka pada bibir you yang nipis ini mempunyai hati yang kejam, Ellen. Ia sanggup melihat I diseret polis nanti? Sebab I anggota polis, Osman. Maafkanlah I sembunyikan perkara ini. Helen. You better go in. Osman, aku terpaksa menjalankan tanggungjawab ini dengan segala berat hati. Ya, aku tahu kau terpaksa membunuh abangmu di atas kekejamannya. Tapi kau salah, Osman. Kau tidak boleh meletakkan undang-undang di tanganmu sendiri. Osman, I minta maaf. I terpaksa menjalankan tugas I dengan jujur. Tapi percayalah, peristiwa ini tidak sedikit pun melemahkan cinta I pada you. I tetap menunggu you sampai bila-bila pun.